Saya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan jawab, hamidani abdi, hambaku telah puji akan daku. Ar-Rahmanir Rahim, Engkau pengasih dan penyayang. Athara alayya abdi, Tuhan kata, hambaku telah menyanjungiku. Tuhan jawab, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tuhan jawab, Majadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Nampak tak? 3 ayat tu cerita pasal puji dan mulia. Ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Tuhan jawab, Hadza baina abdi wa li abdi ma sa'al. Sebahagian hidup kamu untuk Allah. Tuhan kata, sebahagian hidup kamu lagi untuk kamu. Tuhan jawab, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sebagaimana orang yang telah Engkau beri nikmat. Kata kita, Ya Allah, tunjuklah aku jalan yang lurus. Keputusan aku ini betul, tindakan aku ini betul, hantar anak sekolah agama itu betul, pergi masjid itu betul, segala keputusan itu biarlah betul. Maksud dia, kita minta, Tuhan tak jawab lagi. Kita jawab lagi, kita kata lagi dengan Allah, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang jahat, bukan jalan-jalan orang yang dhalin, orang yang sesat. Tuan-tuan, kita minta, Ya Allah, tindakan aku, keputusan aku ini bukanlah jalan orang yang jahat, seperti mana orang Nasara maghdub tuju pada orang Yahudi. Orang Yahudi ni orang yang jahat, dhalin orang Nasara, orang yang sesat. Tuhan jawab, Hadza baini wa baina ibadi. Semuanya untuk kamu, mintalah, nescaya aku akan bagi.